Okay, hello, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel saya, Noah. Seperti biasa, hari ni kita akan main satu game hantu Filipin. Tapi game ni baru demo Okay, aku dapat bila aku duduk belik-belik dekat itch.io tu, aku baru perasan, game jahat macam menarik. Dia game baru dia macam aku duduk belik-belik cari game hantu, tiba-tiba aku ternampak game ni. Dan aku tahu asal game ni daripada Filipin. Aku macam wow, Filipin, menarik. So seperti biasa, kalau boleh kepada semua yang tengok ni, tolong tekan butang like and subscribe. Kalau korang nak tengok lagi video aku, tolong tekan bell notification tu untuk dapatkan noti baru kalau aku dah upload video baru. So game Filipin Mari kita tengok seseram apa game Filipin ni. Filipin ni aku sebenarnya suka tau kalau game macam ni. Game yang dekat Asia ni, sebab hantu dia lebih kurang. Dekat Thailand, dekat Indo, Malaysia, Filipin, Brunei, hantu dia lebih kurang semua. So aku dapat rasakan game ni akan seram. Walaupun dia demo, kita tengok dulu macam mana. Adakah dengan demo ni lah kita dapat tahu adakah berbala untuk kita main nanti, untuk main full version dia bila dah keluar nanti. Okay, tanpa membuangkan masa lagi, mari kita mulakan tindahan Gabing Lagim episod 1. Oh yeah, and by the way, hari ni aku bersorangan. Tak ada Amar, tak ada Moon, tak ada. Hari ni aku bersorangan. I never intended to record. Oh, okay, dia dah start. Family save, just install. Okay, nenek dia tinggalkan dia satu. Okay, I moved here last week. I've been trouble sleeping. Since the place is a little private, the residents say that this place is cursed. Tempat ni cursed, orang kata. I do believe that. Aku tak percaya. Tidak sehingga benda terjadi. Apa yang terjadi? Sebulan sebelum semuanya terjadi, saya bergerak. Saya travel ke rumah grandma saya punya store lama. Saya pergi untuk menengok adakah about town. Okay, this is where my story begins. Di sini lah di mananya kisah saya bermula. Okay guys, apa yang jadi? Oh, dah pagi dah. Assalamualaikum. Oh, kau tekan space untuk skip Oh yeah, and by the way, hari ni aku bersorangan. Aku tak ada teman-teman dah. Come on lah. Kali ni tak ada Leo Maut, tak ada Moon. Okay, kali ni aku seorang-seorang, gentleman. Tak kat game hantu macam ni, apa nak takut? Come on. Sekejap, kita naik motor. Oh yo, semat tu. Moped. Kira kapcai ni. Ni tandas ni, mesti tandas. Allah Akbar. Sepahnya nak. Kata store lama tinggal. Orang buat buang sampah kat sini. Okay, ni tandas. No electricity. Okay. Okay. Ni cermin. Uish, kita tak ada bayang guys. Adakah selama ini
kita adalah hantu. Jen. Mop. Brush. Boleh ambil? Boleh. Rescue to drop. Oh. Okay, so kita mop ni, aku anggarkan mop ni untuk kemas. I need to drop test item first. So, macam mana ni? Tekan macam tu je. I need to throw this trash in the dumpster across the street. Throw all the dumpster. Okay. Boleh lari. Laju tu. Oh, nampak. Laju tu. Semak tu. Okay, ni hantu kejap pun, hantu tak larat. Tak masuk lah. Hobi. Ya. Jom. Sementara tu kita kemaskan dulu tempat ni. Inilah kan. I order the supplies tomorrow so we can start selling. I rest first. Rest lah. Oh. Ya, kedai baru akan dibuka. Datang guys, datang. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. After I clean up the store, I move my stuff inside. Saya bawa barang saya ke dalam. Dan ini yang terjadi pada malam pertama. Malam pertama. Malam lah. Apa malam duduk luar ni? Dalam. Tidak ada generator stuff. I need to on the generator to get electricity. Good things, I always have my flashlight with me. Gelap cuk. Flashlight. Baru nampak. Okay. Ni apa? Kita ada apa? Peti ais dah ada dah. Semak. Gisoli dah. Gisoli tak ada botol le. Gila. So kita kena letak minyak dalam generator. Gisoli ni lah. Apa? Okay, nak on. Mana tarik lah. Satu.
Baru dapat elektrik. Baru senang nak berak. Tandas siram tu geng. Tak ada getah paip. Betul OG lah lama. Tandas tu kat luar. Betul orang lama lah tu. Lampu. Weh. Baik tu. Dah terang dah. Ni pun ada tak? Ni pun ada tak? Uish. Golop tu. The power packs on. Luckily generator still work. I'm heading back inside. I need to order the supplies to start setting. Boleh buka tingkap tu. Weh. Get the phone, just start order. Tapi by the way kita better tutup ah. Orang tengah tidur nanti tu muncul lepas tu cukup kita. Tak best. Itu. Get the phone and start order phone. Phone deliver. Inventory ada apa? Not available in demo. Please go home. Load. Sama tak? Okay. Check setting. Tak ada. Okay, so kita boleh untuk demo ni kita boleh deliver je. Kau lah. Yes po, ma'am. Hello bang. Saya ada minta untuk delivery. Saya dah bagi list kan. Sige po, ma'am. On the way na po ako dyan. On the way. Terima kasih banyak. Sige po, walang problema. Wait na lang po kayo ng mga kalahating oras po, ma'am. Setengah jam? Awas setengah jam. Laju sikit. Kau tahu tak tempat ni dah lah seram. Kat mana? Kau laju sikit. Ang layo po kasi ng bayan dyan sa inyo Kaya medyo matatagalan. Okay. Tempat jauh. Okay. Faham. Kira. Laju sikit. Kau jangan lambat pula. Aku nak guna barang ni. Sige po, ma'am. Papunta na ako dyan. Okay. Laju. Okay, terima kasih. Okay. Sekarang barang aku on the way. Aku rasa aku nak duduk kejap lah. Dia hari yang penat lah. I play something on the radio. Aku rasa aku nak buka radio lah untuk relax sekejap. Buka radio tak? Ni next. Main phone? Tak boleh main phone pula. Kau rosak radio. Mga kabarangay, mabilis ang balita lang po. May ulat tayong natanggap mula sa barangay hall. Pero barangay just quick update. We have received a report from barangay. May dalagang podcast. 15 taong gulang. DJ Alvin. Suot ang puting bestida, bumili lamang Punya sa apa tu? tindahan, tapos hindi na nakauwi. Yung moment has disappeared. Seorang budak perempuan telah hilang 15 tahun yang lalu. Kung may impormasyon kayo, ipagbigay alam agad sa mga tanod ng barangay. Kalau awak ada information from the barangay Tanut, please info the barangay Tanut immediately. Pagkatapos sumunong na pabalita Setelah na may report dalaga itu, na wala, ay agarang inabandon ang tindahan. Budak perempuan telah hilang dan store itu terus abandoned. Kau cakap pasal store ni ya? May balita na meron ulit nakatira dun sa tindahan. Aku ada dengar cerita ada orang duduk dekat store tu sekarang. Store ni gila. Isang dalagang babae din. Perempuan muda. Kau jangan macam-macam. Siapa tu? Oi, kau keluar dari rumah ni sekarang? Meron na pala nakatira doon. Kailan pa? Ada siapa duduk kat situ? Bila? Pagkarinig ko kagabi lang daw. Aku baru dengar cerita malam semalam. Tony bodoh. Oi. Siapa tu Ayan, may tumatawag na sa programa natin ada orang ngayon. call lah program Sino kaya kita. itong ating Siapa maswerte yang laki tumawag? siapa yang caller bertuah ni? Hello? Sino po sila? Hello, siapa tu?
Ano pong pangalan nila? Tolong! Bilal! Alia! Weh, aku tak kacau kau, Alia. Jangan kacau aku lah. Oh, shit. Tapos na yung tawag. Oh, Sayang naman yung regalo na ibibigay ng ating programa. program. Bukas na lang natin ulit itutuloy ang programa ng Balitang Barangay FM. Terima kasih Maraming kerana salamat mendengar. po. Oi, siapa tu? Ni store aku tau. Kau jangan kacau aku. Ni tempat personal. Tolong keluar. Nak buat apa ni? Ah! Apa yang terjadi? Jangan bodoh. Kau nampak dia tadi? Kau jangan bodoh. Siapa yang perempuan hilang berpakaian putih tu? Kau stop. Kau diam. Dia main pintu pula. Delivery yuk. I just open the door. Oi. Ha. Ui, tak ada orang gila. Brother ni ketuk tadi. Oi, Raja gila dia ketuk keluar balik. Uish, tak ada orang, bodoh. Bang, abang dah nampak orang tak tadi bang? Ma'am, ito na po yung mga order niyong paninda. Cik, ini yang barang yang cik order. Thank you, terima kasih. Saya akan bawa barang kotak itu ke my staff. Tolong dia angkat sekali. Kau tak tahu buat ke hantu ni. May sasabihin pala ako sa'yo, ma'am. Tapi saya nak beritahu sesuatu buat. Apa tu? May nakita ako ngayon lang na Oh, may tadi batang saya nampak. tumakbo sa daan. Budak perempuan lari. Nakaputing bestida siya. Dia pakai na baju parang putih. takot na takot habang tumatakbo. Nampak kelihatan sangat takut ketika dia berlari. Aku tak nampak apa-apa. Kau nampak apa tu? Tadi ada orang ketuk. Tadi ada juga orang ketuk pintu aku. Bila aku buka, hilang tu. Ito oh, tignan mo, napicturean ko. Aku Uish, tak boleh zoom lah. Oi, boleh. Oh, right click. Oh, biar betul. Kau jangan main-main tu. Basta mag-lock ka lang ng pinto mo, ma'am. Ang layo pa naman po ninyo sa bayan, kaya doble ingat. Saya rasa begitu kecil sebab tempat ni jauh dengan bandar. Jadi ekstra kena hati-hati. Okay, terima kasih. Laju gila. Dengar double signal. I'm going inside. They scare me. Okay. I just wanna bring this boxes so I can display it on this. Oh, kita ada keropok. Apa? Nescafe. Nescafe. Oh, kita ada jajan lah. Macam stok kecil lah ni. I got a long night of training tomorrow. Ini barang jadi ni. Barang jadi. Okay. Hari ni kita tidur. Besok kita jual. Confirm laku. Saya tak lampu lah. Uish, hati dia hintai kat sini. Tidur dulu.
Thank you for... dah habis lah. Alah, dah habis demo. Stay tuned for the full version. It will be released on Steam and each... Oh, alah, dah habis je. Mu nak main? You can also donate on my itch.io page to support my journey. Game. Oh. Tapi tak. Saya tak mau sikit. Okay guys, nampaknya sampai di situ je video kita kali ini. Okay, kalau korang suka video ni, korang boleh like, comment and share. Dan jangan lupa subscribe dan hit bell notification kalau korang nak tengok video ni lagi. Okay. Kalau korang nak aku main full version game ni bila dah keluar nanti, boleh komen kat bawah. Apa pun, aku harap korang enjoy video aku hari ni. Okay, jumpa lagi pada video akan datang. Okay, bye bye.